Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sin! Hei, engkau ni pergi mana? Ha? Kau tahu tak, dekat sejam aku tunggu, kita ni ada meeting dengan Cik Abu. Kau tak ingat ke? Alah, tak ada lama mana pun. Ni aku dah sampai dah. Jom. Jom ah. Hei. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Cik Abu. Cik Lama tak jumpa Cik Abu. Cik Abu. Alhamdulillah, ginilah. Cik Abu ni, kenalkan assistant saya, Afiq. Oh, Syafiq. Oh, ni Cik Abu ni. Ya, saya. Selalu dengan nama aja. Baru ni dapat tengok nama depan dah. Oh, dekat mana dengan nama saya tu? Dekat mana lagi orang macam Cik Abu ni menjadi sebutan, orang tahu. Alah, maklumlah Cik Hussein. Orang lama lah katakan. Lagipun dah tak lama nak pencen. Marilah kita ke sana. Cuba tu. Assalamualaikum Cik Hussein. Cik Afiq. Ya. Allah Akbar. Lama tu saya tak tahu. Itulah. Tapi nampak gayanya Cik Hussein sama Cik Afiq ni ada hajat datang kemari ni. Apa sebenarnya hajat Cik Hussein sama Cik Afiq datang kemari ni? Sebenarnya macam ni Cik Abu. Cik Abu ingat tak saya ada emailkan dekat Cik Abu tentang saya nak buat semula teater Seri Panggung tu. Oh, ingat-ingat tu. Berkenaan teater Seri Panggung yang 2 tahun tertangguh tu. Betul lah tu. Dulu pun tangguh pun sebab orang kuat teater tu meninggal. Nak cari pengganti last minute. Susah kan? Tu yang terpaksa tangguh tu. Itulah, saya ingat pun saya memang nak buat balik teater ni. Yang lepas tu, kita lepaskanlah. Lagipun pengganti untuk watak Seri tu, saya dah ada. Tu yang saya nak minta kelulusan daripada Cik Abu untuk menggunakan auditorium tu untuk pementasan tu. Pihak kami tak ada masalah. Kami akan cuba membantu mempromosikan melalui page dan media sosial supaya kita ramai-ramai menarik audiens kemari. Tapi biarlah jadi kali ini supaya pihak kami tidak rasa sia-sia dengan apa yang kami usahakan. InsyaAllah Cik Abu, kita akan buat yang terbaik lah kali ni. Kali ni mesti jadi. Saya akan pastikan teater ni jadi. Dan saya plan saya nak buat pada hujung bulan 2 ni. Hujung bulan 2. Saya minta maaf Cik Hussein kerana saya tak ada pejabat orang 3 minggu kerana saya ada urusan di luar. Tapi Cik Hussein, Cik Afiq jangan risau. Kerana saya akan serahkan perkara ni kepada pegawai kami. Iaitu panjang pun. Ni saya perkenalkan Puan Juzaili. Ni Cik Hussein, pengarah Seri Panggung, dan ini Encik Afiq, Assistant Director. Panggil saya Puan Ju. Puan Ju. Jadi selepas ni kalau saya ada masalah dalam pementasan tu nanti saya refer pada Puan Ju je lah. Saya perlukan surat permohonan dengan letterhead company untuk saya uruskan hal booking auditorium dan lain-lain. Jadi kalau Cik Hussein, Cik Afiq ada apa-apa masalah boleh call saya terus ataupun email. Boleh. Nanti saya akan hantar pada Puan secepat mungkin. Kalau ada macam tu, segala urusan tentang teater ni saya akan serahkan pada pegawai kami lah. Jadi Cik Hussein, Cik Afiq tak perlu risau lah tu. Saya pun sebenarnya ada urusan di luar ni. Saya minta diri dululah. InsyaAllah tentang teater ni saya akan buat yang terbaik. Saya akan pastikan semuanya berjalan lancar. Cik, siang tadi kau dengan Cik Hussein pergi meeting kan? Bercerita lah? Lah Fik. Teater Seri Panggung nak on balik kan? Wah, cantik ah. Ada job baru lah kita. Tak, bukan dia dah cancel lah. Asal dia nak buat balik pula? Lihatlah korang. Dia memang plan nak on balik Seri Panggung tu.
Sebab skrip, pelakon semua dah ready dah. Biar betul. Dah dekat 2 tahun kot cerita ni tertangguh. Lagipun, aku rasa orang tua dia tak ada mood nak buat teater ni. Macam mana Sri Panggung ni? Bukan ke Sri tu dah? Kau Rizal, mulut kau cupa tau. Orang dah tak ada, kau dah sebut. Betul tu Rizal. Kita cari makan. Ada job, adalah duit. Kita jalan je. Aku tak kisah bab tu. Tapi tu lah. Dulu kita dah pernah penat training Magai. Standby masa bukan main lama je tau. Tu tak ready. Penat weh. Betul. Masa tu semua dah settle, dah ready dah masa tu. Tak ada ribut, tak ada angin. Cik Hussein tu dia cancel je teater tu. Sebab apa? Sebab dia tak nak buat dah Sri Panggung tu. Ni, apa cerita sekarang ni? Relax korang. Kali ni aku confirm lah. Mesti jadi ni. Apa pun kau rasa kan? Kita tunggu meeting dengan Cik Hussein esok je. Lepas tu kalau cancel juga, masak bye. Tapi kan yang aku dengar, teater Sri Panggung ni cerita dia berkonsepkan musikal tau. Alah, pelakon sikit je. Penyanyi je lebih, betul tak? Bukanlah Rizal. Teater musikal ni, dia menggabungkan 3 iaitu nyanyian, tarian dan gerak. Dan berdasarkan dialog yang dibawa oleh pelakon dia. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sudi datang pada hari ini, dan aku juga nak ucapkan terima kasih kepada JKKN Melaka kerana bagi tempat kita kat sini untuk kita berjumpa. Kebetulan korang semua dah ada kat sini. Aku nak beritahu yang kita akan on balik teater Sri Panggung. Afiq, bagi skrip kat diorang. Cik Hussein, agak-agak bila tarikh pementasan teater ni? Betul lah tu Cik Hussein. Dulu kan kita dah buat dah benda ni. Patutlah ni kita nak kena ulang pula. Alah Cik Hussein, penat lah Cik Hussein. Aku tahu ada di antara korang ni yang rasa penat dan tak suka nak buat benda 2 kali. Tapi aku perlukan kerjasama korang untuk kali ni. Untuk kali ni aku perlu sangat kerjasama korang untuk teater ni. Kali ni kita buat sampai baik. Kita buat sampai jadi. Ingat, hashtag buat sampai jadi. Dan aku juga ada bawa muka baru untuk kita, dan yang lama ni harap tolong diorang nanti. Wati mana Wati? Wati, aku akan jadikan kau watak utama, iaitu Sri. Cik Hussein, kita ada masa berapa lama untuk buat latihan? Kita ada masa 3 minggu je. Esok kita akan mula latihan. Real on pada 27 Februari ni. Memandangkan kita pun tak banyak masa, jadi aku harap kali ni kita try hard lah untuk jayakan semua ni. Kita orang tak ada masalah. Benda hal kecil je, buat apa nak risau. Okay guys, jadual latihan semua korang boleh refer Afiq. Okay. Mandangkan semua dah dapat skrip kan? Jadi korang boleh buat skrip reading. Kalau ada apa masalah, boleh refer pada Afiq, Nana dan Kimi. Okay? Do the best. Apa hal orang tu tu? Tiba-tiba belah yang tu. Belah? Main belah macam tu je. Dah. Macam ni. Pasal Cik Hussein tu korang jangan fikir sangat. Sekarang ni kita nak kena fokuskan kat teater kita ni. Kalau korang ada apa masalah, korang boleh rujuk kita orang ni lah. Nanti, boleh? Okay. Okay, everyone. Okay. Since
Korang dah tahu kan semua watak dan tugasan masing-masing kan? Okey, aku nak korang bagi full komitmen. 3 minggu je kita ada ni. Aku tak nak ada yang punting, ada yang tak diri, aku tak nak. Okey? Yelah Kak Nana, penat memanglah penat. Asyik buat latihan je, dah teruk. Sekali habuk pun tak ada. Kau ni banyak komplain je. Yang ni kerja kita buat je lah. Betul tu. Komplain pun bukan dapat apa. Buat sakit hati je. Dia ni, kau tu tak bayar dialog. Tak pernah sangat. Alah, ni kan periuk nasi kita, sumber rezeki kita. Akak rasa Cik Husin tu pun bukan saja nak tangguhkan dulu kan. Aku faham apa yang korang rasa. Tapi sekarang ni kan kerja kita. Buat je lah apa masalahnya kan. Lagi tu aku rasa kalau kita buat kerja ikhlas, rezeki berkat, betul tak? Aku setuju dengan diorang ni. Dah lah Dam. Jom kita praktis balik dialog ni. Aku pun sebenarnya dah banyak lupa lah. Lah benda kita anggap je tengah praktis job baru. Enjoy lah guys. Wati, since awak adalah pengganti watak utama tu kan, awak bincang dengan Panjang dengan budak-budak lain ni. Budak-budak lain ni kebanyakan memang dah join teater ni dulu. Lagi tu Wati, aku harap kau tak ada masalah pegang watak utama ni. Boleh? InsyaAllah. Baiklah Kak Nana, kini saya akan cuba buat sehabis baik saya dan bagi full effort untuk watak ni. Bagus Wati. Semangat macam ni yang kita mau. Wati, hang kalau nak suruh aku ganti tempat hang pun boleh tau. Kalau hang nak suruh aku ambil watak Seri tu pun lagi boleh. Tapi itulah. Kalau nak suruh kau menari, keras macam kayu. Ajar kawan. Betul tu. Kak Tanya ni, kalau suruh dia menari, memang apa keras. Macam mana lah nak ganti dengan Kak Seri kan? Dulu, kalau Kak Seri menari, memang semua orang terkesima tau. Sedangkan suruh Afi dan Lembut, memang tak nak Kak Seri. Tapi itulah, Kak Seri dah tak ada. Kau pun menari macam kayu? Kau teruk lah. Amboi, yang nak kata orang pun. Aku kan. Bang, kau okey bang? Nampak macam tak sihat je. Aku okey, cuba penat sikit lah sekejap kebelakangan ni. Macam mana? Budak-budak dah script reading belum? Semua dah settle. Cik Husin jangan risau, okey? Kita dah settlekan semua. Cik Husin tu, jaga diri. Jangan jatuh sakit pula nanti. Yalah. Ni, aku nak pergi depan kejap. Ni aku nak tanya kau, prop dah siap belum? Oh, prop ada yang belum ready. Tapi itu tak apa, nanti aku settle kan. Dah, pergi tandas sekejap. So, kenapa duduk sini seorang?
Allahu Akbar. Pergi, kau pergi. Jangan ganggu aku. Pergi daripada sini. Jom. Pergi. Cepat. Pergi. Jom. Kau pergi. Aku tak nak pergi. Suruh dia pergi. Kenapa dengan hang ni, Sin? Sabar. Hang kenapa ni, bang? Hang kenapa ni? Hang okey tak, Dan? Aku mungkin penat. Tak cukup rehat ni. Ya, tapi aku mungkin penat. Wati. Kenapa kau duduk sini seorang, Wati? Maaflah ya, Cik Husin. Saya memang macam ni. Suka duduk seorang kalau nak baca skrip. Saya minta maaf lah. Dah lah bang, balik rehat dulu lah. Tengok abang pun ni penat sangat dah ni. Hang balik dulu, hang rehat. Ya. Kenapa ni? Kenapa ni? Tak apa-apalah. Hei! Kau ni kenapa? Hei, kau jangan sebut nama dia boleh tak? Dah, sambung.
kereta tu. Kau buat apa ni? Tak ada apa dah. Okay guys, kita break dulu lah. Nak break 10 minit dulu. Apa hal orang tua tu? Tiba-tiba nak mengamuk pula. Tak faham lah Cik Hussein ni. Lately ni aku tengok perangai dia pelik kau tahu tak? Itulah, aku tengok dia tu asyik mudi je. Weh, aku rasa tak sedap hati lah. Aku rasa Cik Hussein tu kan macam ada sesuatu duk kacau fikiran dia. Tanya, aku pun rasa benda yang sama tau. Afiq tu, aku rasa dia nampak sesuatu. Maksud korang rasa seri ke? Saya pun rasa macam tu juga. Udahlah gosip tu ya. Saya takutlah. Ayu ni, janganlah takut. Kita kan ada Allah. Betul tu cakap Bunga. Kita datang sini nak bekerja. Jangan fikir bukan-bukan lah Betul cakap Kak Umi tu. Saya setuju. Tak simpang lah benda-benda macam ni. Izzat, kau dari mana ni Izzat? Sampai ke sini aku nak ambil kau. Ada, tadi aku cuma sepanjang. Cakap sepanjang. Aku nak tanya kau. Dia ke mana dia hilang? Dah dekat 2 hari aku tak nampak batang hidung dia. Si Panjang tu bukannya sihat. Ni aku nak beritahu ni. Tadi Panjang ada cerita dengan aku. 2 hari lepas, waktu kita berlatih kat studio, dia dah nampak satu kelipat tau. Bila aku tanya si Panjang tu, dia tak nak jawab. Pelik pula aku. Cakap sekelibat ni. Kau ingat tak? Hari tu Cik Hussein mengamuk pasal benda ni lah. Afiq dia cakap kat aku, dia nampak benda pelik, aneh tau. Tapi masalahnya bila aku tanya, tak nak jawab. Membisu macam tu je. Kenapa dia orang ni? Aku rasa Gemi memang tempat tu berhantu lah. Zal, mengarutlah tempat tu berhantu. Tak ada yang hantu Zal. Kau tu kena positif sikit Zal. Cuba kau fikir, kau ingat Allah banyak-banyak. InsyaAllah takkan ada yang hantu kat situ. Kita dah lama berlatih kat situ. Tak ada apa pun, aku tak nampak apa pun. Lantak lagi lah kat diorang tu. Aku malas nak ambil pot lah dengan diorang tu. Guys, dah nak hampir seminggu kita training ni. Aku rasa kan kita dah kena ganggu lah. Ganggu? Aku rasa tak ada benda aneh apa pun. Aku dengan Nana ni okey je. Bukan ganggu aku, masalahnya dia ganggu kita semua. Aku rasa macam dia tak nak bagi kita teruskan teater ni. Kau ni kan jangan mengarutlah Panjang. Jangan ikut sangat perasaan kau sangat tu. Tapi Kak, aku rasa macam aku ternampak dia. Tapi itulah, saya tak tipu lah. Kadang aku rasa ada betul juga cakap Panjang tu. Sebab kadang pun aku dah rasa macam tu tau. Aku rasa korang berdua ni penat, tak cukup rehat. Tu sampai terbawa-bawa kerja ni. Lagipun tak ada benda yang aneh pun kat sini. Hijab, Bob ni, prop okey tak cun semua? Ada masalah apa-apa tak? Okey Kak. Lagipun semua barang banyak yang boleh diguna pakai lagi. Betul tu Kak Nana. Nasib baik semuanya masih hidup lagi. Jadi tak adalah masalah dekat kami untuk settlekan semua ni. Ni, wardrobe macam mana Tu kena tanya si Rizal ni. Dia suruh dah dia prepare sebelum Khamis ni. Lah, baju semua okey Kak. Cuma tu lah, baju Suwati tu saya belum jumpa lagi. Akak relax je. Saya akan dapatkan sebelum 25 bulan ni. Kau make sure betul-betul cukup tau. Aku tak nak apa tu ini masak kita last minute kalau kau ni kelang kabut kau nanti. Kau tu suka buat kerja last minute tau. Ni Cik Hussein pesan. Dia kata dia nak baju Wati tu tak cepat, esok atau lusa. Yelah, tengoklah malam ni. Saya pusing-pusing. Saya ajak si Saiful dengan si Zira tu sekali.
Zira. Ha? Kau tahu tak? Kat mana aku boleh dapatkan baju kebaya merah hati? Aduh, pening lah kepala otak aku ni. Punyalah bersepah butik kebaya dekat Melaka ni. Takkan satu pun kau dapat cari. Alah Zira, kau bukan tak kenal si Rizal ni. Dia kan suka buat kerja last minute. Tapi bab mengular ke melepak, pandai kan dia. Kau ni babe. Aku dah tahu satu Melaka ni. Memang tak ada colour tu. Colour lain banyak lah. Kalau ada pun, bukan merah hati. Baju tu kena order dulu kat Shopee. Paling awal pun sampai 2 minggu. Sebab tu aku cakap kau ni suka buat kerja last minute. Kalau kau tempat awal lah itu, dah siap dah baju ni. Cuba kau cari dekat lorong belakang dekat District Kitchen tu, dekat Edis tu. Kalau kat situ pun ada banyak jual pre-love juga. Kalau kau bernasib baik, dapatlah cari kat sana. Bagus juga adik kau tu. Kalau dapat yang pre-love pun, aku rasa elok juga. Okey, nanti esok aku pergi kat situ. Thank you, babe. Korang. Aku nak tanya sikit lah. Betul ke si Seri tu meninggal? Seri tu meninggal sebab apa? Betul ke aku dengar dia bunuh diri? Betul lah tu. Kalau akak dah dengar. Buat apa nak tipu kan? Ish, kau ni. Okay, macam ni Wati. Arwah Seri tu dulu baik orang dia. Cantik pula tu. Tapi itulah. Aku dengar dia cerita dia macam tersalah langkah. Tapi kan, aku dengar Seri tu dulu ada hubungan dengan Cik Husin. Orang perempuan suka bergosip Diamlah kau. Bukanlah macam tu. Aku ni nak tahu je sebab macam-macam cerita aku dah dengar pasal dia. Perkara yang lepas tu biar lepas. Kita ni pun ada aib masing-masing kan. Tuhan marah kalau kita buka aib orang. Kalau Kak Wati kenal dengan Kak Seri tu dia baik tau. Dia selalu ajar kita orang menari. Betul tu. Kak Seri pun selalu pesan kat kita orang jaga mak ayah elok-elok. Kesian ayah Kak Seri kan. Apalah keadaan dia sekarang. Mesti dia rindu Kak Seri. Dah. Kau bangun. Baca skrip. Dan sekejap lagi kalau Cik Husin mai sekejap lagi, tak tahu. Cik Husin, okey tak ni? Kau ni kusut semacam je. Dah habis cerita dah? Apa tu dia? Nak mula dia ni? Muzik! Cue! Tua, kalau satu hari nanti aku tiada lagi, adakah kau akan lupakan aku? Ataupun mencari pengganti diri aku? Mana mungkin akan ku cari pengganti dirimu sendiri. Hanya kau saja yang ada dalam hatiku. Hey, kau nak apa daripada aku? Kenapa kau nak kata aku? Saya... Kau okey tak ni? Kenapa kau marah budak tu?
Kenapa Cik Husin tu? Saya pun tak pasti Puan Ju. Sebab lately ni dia macam tergagum je. Kalau ada masalah pasal teater ni, kita boleh bincang. Tak ada apa-apa lah Puan Ju. Mungkin dia tak sihat kot hari ni. Dalam hal ni, kita kena profesional. Mana boleh nak main libat-libat emosi macam ni. Hal luar, jangan bawa masuk dalam studio. Nanti akan jejaskan kredibiliti kita juga. Okay guys, take break 30 minit. Sambung nanti. Orang ni malam datang gitu ni ni minum air larut malam. Minum. Apa kau nak malam ni? Tentang tak ada cancel kita punya latihan tu? Ni aku balik daripada settlekan hal kostum. So alang-alang nampak segini pun datang ajak sekali. Aku nak tanya semalam, betul ke Cik Husin mengamuk marah-marah, betul ke? Betul lah tu. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba dia mengamuk Cik Husin tu. Dah lah Puan Ju ada tau masa tu. Yang jadi mangsanya si Wati dengan si Panjang. Betul tak gini? Aku dengan Zira sampai terkejut kot. Tiba-tiba je orang tua tu mengamuk macam tu. Aku tengok orang tua ni dah sejak dah menjak ni makin jadi tau. Lepas tu kau tahu, tengok hari ni orang tua tu cancel latihan. Memang dia cancel, tapi aku tahu dia ada kat studio malam ni. Sebab aku baru je kat phone dengan dia. Aku rasa macam tak sedap hati lah. Kita penat-penat berlatih dekat si panggung ni. Takut nanti cancel kali kedua. Macam mana? Kau ni Zara agak lah mulut tu. Kita promosi dah buat. Tiket dah habis terjual. Malu kita kat JKKN. Kita nak letak muka kat mana ni? Kalau cancel kali ni. Tolonglah. Aku yang first tu pun aku dah malu sangat. Dan second ni lagilah aku tak tahu macam mana. Tapi kan, aku rasa macam Cik Husin macam dia tak kena je. Bukan Cik Husin je masa. Sebenarnya Afiq, Panjang, semua nampak benda yang sama. Dia orang duk cakap dia orang nampak benda pelik apa entah aneh, hantu dia orang kata. Tapi aku tak percaya benda-benda ni semua. Mana wujud benda-benda ni semua kat sini? Betul tak nak? Kalau bukan sebab hantu, sebab apa? Aku rasa kan Cik Husin ni mesti ada sembunyi sesuatu dari kita. Korang tak rasa? Husin, aku rasa kita kena cari jalan lah nak selesaikan benda ni. Kau nak apa hal ni? Selesai apa benda-benda? Apa benda aku nak kena selesaikan ni? Aku tahu. Sebenarnya dia kaitan dengan Seri kan? Kau boleh tolong tak? Jangan sebut nama dia lagi. Boleh tak tolong? Kau boleh nafikan, Sin. Tapi kami tahu dia datang balik ni untuk balas dendam, Sin. Masalahnya bukan salah aku. Kenapa aku nak disalahkan? Aku bukan punca dia. Kan aku dah pernah habaq tu. Sekali dia sangkut, memang dia takkan lepas. Walaupun dah mati. Korang ni bukannya boleh tolong menyelesaikan masalah aku. Lagi buat aku serabut ada. Sekarang aku tak nak tengok muka kau. Kau berambus! Blah 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 blah! Ni! Cepatlah berambus! Okey Nana, kamu semua boleh masuk
lebih awal 5 hari sebelum 27 hari bulan. So Cik Abu dah maklum pasal hal ni, tahu masa semua dah suntuk. So kamu bolehlah set up apa-apa yang kamu perlu kat sini. Okey. Terima kasih Abang Ju sebab bagi kelonggaran. Harap semua buat yang terbaik. Jangan hampakan bos saya InsyaAllah. InsyaAllah. So kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Saya nak ke office. Okey. Kalau apa-apa tolong ni hubungi saya. Okey. Saya pergi dulu. Okey. Terima kasih. Selamat awal dia semua. Zira, tempat kau macam biasa lah. Kau lokek kat atas tu. Okey. Jam. Nanti untuk prop, kita setting 3 sudut tau. So, nanti kau refer balik kat sketch aku bagi tu. So, nanti kita set up Cun lah. Okey Cun, esok kita start set up semua ni. Hari ni, aku nak pergi bertukang kat belakang. Okey, boleh. Aku rasa 2 hari pun boleh siap pun. Apa, memandangkan barang prop semua dah siap, kita pun boleh masak awal. Dah. Jom kita pergi tengok apa ada kat belakang tu. Zira. Audio semua ready? Okey, semua dah ready. Nanti aku pergi tengok tempat aku tu. Okey. Rizal, kostum semua ready tak? Semua dah ready kak. Tak apa, itu saya bawa. Okey, cantik. Jom. Weh, siasa, kau dah dapat baju tu? Rizal, kau tahulah. Kau percaya sangat kau ni. Nampak lagi ke? Ada masalah tak nak share? Tak juga macam simpan. No comment. Wah Sri, cantik baju. Beli kat mana? Alah Saiful, si Seri pakai apa pun cantik. Hatta pakai baju kelawar pun naik Seri, kan Kak Seri? Betul tu juga. Orang kalau dah lawa pakai apa pun cantik. Ish, korang ni. Mana ada cantik. Biasa-biasa je lah. Saiful. Kalau Saiful nak tahu, baju yang Seri pakai ni, ayah Seri yang jahit sendiri tau. Wah, cantik betul. Pandainya ayah Seri jahit dia. Halus betul Sulaiman ni. Kalah desain orang lain Lepas ni Ayah Seri boleh lah buka kedai jahit kan? Kan? Bukan semua orang ada seni jahitan macam Ayah Seri ni. Korang kalau nak tahu, baju ni ayah Seri yang jahit sendiri tau. Tak ada pakai mesin pun. Kadang-kadang sampai luka-luka tangan dia. Kesian Seri tengok. Tapi semua ni semata-mata sebab Mak Seri lah. Kiranya ayah Kak Seri jahit khas hanya untuk Mak Kak Seri lah ya? Iyalah. Biasanya dapat ayah yang pandai jahit.
Kalau ayah saya pandai jahit, saya nak sangat ayah buatlah baju kain semua untuk Ayu ni. Atau baju pun boleh. Serangan dia ni. Weh, Rizal mana Rizal? Ha? Mana dia ni? Ha? Aku tak dapat bayar dia pun. Kata dah bawa baju hari ni. Sana, kau sabar kejap, kau sabar. Aku dah call dia tadi. Dia cakap aku dia on the way. Kau tak dengar Rizal tu kan? Kau percaya sangat Rizal punya on the way tu. Tak-tak bangun tidur, on the way nak mandi. Woi. Sedang nyimpan nampak. Sama macam tu. Rizal. Apa? Baju kau dapat mana tu? Rizal. Kenapa? Serius lah, mana kau dapat baju tu? Adalah. Rizal, baik kau terang kan? Mana kau dapat baju tu? Kau ni kenapa ah? Korang ni jaga kostum ke? Tak kisahlah, yang penting kerja aku settle. Okeylah, dah. Semua bersiap Nanti kita jumpa kat pentas. Okey. Okey, kita nak... Rizal! Apa kau buat lagi tu? Tak payah. Duduk balik. Orang nak mula lagi sibuk kat situ. Dah! Sekarang kita nak mulakan. Tanpa muzik. Saya nak tengok dah lama korang berlatih. Semua kita pun dah dekat. Sekarang saya nak awak menari semua. Jangan macam kayu. Kita akan berlatih tanpa muzik. 3, 4, mula! Panjang! Apa yang kau buat tu? Kau menari apa tu? 2 jam macam tu ke? Betul-betul lah sikit menari. Sembarang dah dekat macam ni korang. Semua sekali ni. Nak buat aku marah je. Dah. Kita berlatih dengan muzik. Muzik. Cue. Srengenge muncul
Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Kau pergi. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Izzat. Air mana air? Air. Cepat. Jangan ganggu aku. Okay guys, kita break dulu malam ni ke? Maaf Puan Ju, sebab dah jadi macam ni. Apa yang jadi sebenarnya ni? Kenapa sampai jadi macam ni? Macam ni Puan Ju. Diorang kata tempat dia keras, berhantu. Kau ni mulut celupan. Puan Ju jangan dengar cakap ni. Dia suka cakap benda pelik-pelik ni. Nah kau jom, merepek je. Puan Ju, saya nak minta tangguhkan dulu pementasan ni, boleh tak? Saya rasa saya tak boleh buat lah. Tangguh? Mana boleh nak tangguh lagi Cik Husin? Kita dah jual tiket, dah nak hampir habis dah. Kita dah war-warkan dekat social media. Takkan nak tangguh lagi. Saya tahu, tapi kali ni saya minta tolong pada Puan Ju. Tolonglah saya minta tangguhkan. Biar saya selesaikan masalah dalaman yang saya hadapi ni dulu. Masalah dalaman? Setahu saya tak ada masalah Cik Husin. Sepanjang pemantauan saya semua berjalan lancar. Atau masalah tu masalah Cik Husin sendiri? Aduh, saya tak tahulah macam mana nak terangkan pada Puan Ju. Tapi saya minta tolong sangat. Tolonglah tangguhkan. Macam inilah Cik Husin. Saya sendiri pun ikut arahan pihak atasan. Kali ni mesti jadi. Kita tak boleh tangguh dah Cik Husin. Macam mana sekalipun kali ni mesti jadi. Kita tak dapat nak tangguh lagi Cik Husin. Sin, apa cerita jumpa Puan Ju? Dapat tangguh? Mana dia dapat tangguh? Dia suruh teruskan juga. Weh Sin, aku yakin Sin. Aku yakin dia mai balik balas dendam kita ni. Weh, cuma kita jumpa Pak Hitam. Minta tolong dia pagang pasal ni. Kau ni pagar apa? Ha? Kau ni tak habis-habis bomoh kau. Aku bomohkan kau juga baru kau tahu. Pak Hitam. Dah. Tak payahlah nak libatkan bomoh ni bagai ni. Apa yang jadi sekarang ni boleh cukup beban tanggungan kita. Tak payahlah nak tambah masalah lagi. Nantilah aku fikir benda ni. Pening kepala aku. Serabut tahu tak? Dah. Suruh budak-budak buat latihan. Besok kita last day. Kalau cepat lagi bagus habis. Sanggup aku dah. Dah jom. Jom ni. Siapa kerja kau ni? Weh, sejak bila kau bisu? Apa asal aku tahu mak nampak apa ni? Weh, cuma kita nyepok bomoh. Minta tangkai ke, ayat tawak ke. Daripada biar setan dia kacau kita ni. Kau ni bomoh. Aku tak setuju lah bomoh ni. Sebab kau lah semua benda ni jadi tau. Dia datang. Siapa?
Aku rasa eloklah kita pergi jumpa Husin, bincangkan hal ni. Mana tahu dia boleh selesaikan masalah ni. Jom. Bawa dia. Bagi dia. Zira. Apa awak panggil saya ni? Dia busy kat belakang ni. Cuba awak dengar balik audio ni. Clear kan? Okey. Awak kenapa? Saya dengar macam ada suara perempuan menyanyi. Perempuan menyanyi? Saya dengar. Mana ada? Saya dengar clear je. Mana ada bunyi pelik-pelik? Awak okey tak ni?
Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Kau tak kenal aku, Husin? Aku nak kau mati. Tak. Engkau adalah syaitan. Kau adalah syaitan. Kau yang syaitan. Kau seksa aku. Kau ikat aku dengan perjanjian setan. Zira. Ustaz. Cepat. Ustaz? Kenapa kau nak panggil Ustaz? Kau takut? Korang ni semua patut dapat balasan. Kau hianat aku. Kau hianat aku. Kau hianat aku. Abang Husin, kenapa abang panggil Seri? Seri, sebenarnya abang nak beritahu, sudi tak Seri menjadi isteri abang, menjadi permaisuri hati abang? Abang, Seri minta maaf abang. Seri tak boleh terima semua ni. Nanti ayah marahkan Seri. Lagipun Seri nak fokus pada kerjaya Seri sekarang ni abang. Seri minta maaf abang. Aku ni dah lama suka Kak Seri tu. Tapi dia jual mahal. Tak nak layan aku. Kalau kau nak tahu, Seri tu jinak-jinak merpati tau. Susah weh nak boleh dapatkan dia. Betul. Aku tengok ramai dah try adjust dia tu. Tak pernah yang dapat. Tapi apa kata kalau kau minta tolong panjang yang adjust kan? Aku ni tak nak terlibat dengan benda ni. Aku tak pandai. Alah, tapi kalau kau nak suruh aku adjust untuk diri sendiri, bolehlah sikit-sikit. Anak betul ke abang? Betul lah. Ni abang dia ni. Aku ada cara macam mana Seri tu nak melekatnya kan 24 jam. Tapi ni kena tebal je. Baru boleh tolong. Kalau korang semua boleh tolong aku, kalau pasal habuan, apa dah hal, yang penting berjaya. Habuan korang akan dapat. Aku ada kenal dengan seorang bomoh ni yang terbaik Husin. Aku akan pastikan bomoh tu boleh bantu dan tolong Hang Husin. Hang jangan takut lagi lepas ni Husin. Aku yakin ni janji aku dengan Hang, Seri pasti akan jatuh dekat tangan Hang. Hang kena percaya cakap aku Husin. Hang kena percaya cakap aku.
Abang Hussein? Barang baik bang, barang baik. Barang baik. Kan aku dah cakap, Bai. Kurang 24 jam. Barang baik, Bai. Ya kau Din, kalau macam ni Aku nak. Kau nak ke? mesti. Duit je, duit. Abang, Seri datang nak jumpa abang ni. Seri rindukan abang. Sekali bumi beredar, mentari terbit di ufuk dunia, bintang di angkasa masih bernafas di dada. Selagi itu kau ku cinta. Insan yang mengenal arti, sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggalkan harapan, satu-satunya sandaran. Jalanku pulang ke jalan yang terang. Seri, aku merayu pada kau yang bernama Seri. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti, sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggalkan harapan, satu-satunya sandaran. Jalanku pulang ke jalan yang Abang Hussein. Abang janganlah tinggalkan Seri, abang. Tolonglah. Aku tak boleh terima kau. Kau pernah ditebuk tupai kan? Kau cakap kau pernah ditebuk tupai kan? Abang, sumpah bang. Seri ada abang je, abang. Janganlah cakap Seri macam ni. Abang Hussein kan dah janji yang abang takkan tinggalkan Seri kan? Ditanam dengan janji itu. Kau jangan ganggu aku lagi. Antara kau dengan aku, putus. Dah tak ada apa-apa. Abang janganlah macam ni, abang. Jangan buat Seri macam ni. Abang, Seri perlukan abang. Abang jangan buat Seri macam ni, abang. Kau dengar sini ya. Kau dengar sini. Kau jangan ganggu aku lagi. Kalau kau ganggu aku lagi, aku ada video kau. Aku akan sebarkan video kau dan biar orang tahu kau perempuan murahan. Ingat tu. Abang Hussein. Baik. Tujuan aku panggil korang semua datang ke sini sebab aku nak bagi tahu yang kita ada perubahan sikit. Lepas ni, Seri tidak akan bersama dengan kita lagi untuk pementasan kali ini. Tapi kenapa Cik Hussein? Macam ni lah Seri. Kak Nana tengok lately ni Seri macam tak fokus. Prestasi Seri pun makin lama makin teruk. Jadi kita orang buat keputusan untuk gantikan watak Seri dengan pelakon lain. Untuk sementara waktu ni, watak Seri akan digantikan dengan Tania. Ya, Tania. Seri, awak balik berehat. Kita orang nak Seri berehat dan kembali bersemangat macam dulu balik.
Ayah datang ni. Sudahlah tu Sri. Lepaskanlah dia orang ni. Ayah tahu Sri sakit. Ha? Ayah sayangkan Sri. Tapi diorang ni semua patut terima balasan. Diorang dah khianat Sri. Sudahlah tu Sri. Ayah tahu apa yang dah terjadi. Sudahlah, lepaskanlah diorang ni. Ha? Ayah nak Sri pergi dengan tenang nak. Sudahlah. Ayah. Sri dah kecewakan ayah. Maafkan Sri, ayah. Ayah. Sri tak pernah kecewakan ayah nak. Malah ayah bangga ada anak sebaik Sri. Sudahlah. Pergilah dengan tenang. Nah, urusan dia orang ni biar diadili oleh Yang Maha Esa. Ha? Pergilah nak, pergi. Jangan kacau mereka. Pergilah. Sri? Sri? Ya, ya. Ayah tengok sejak kebelakangan ni Sri dah berubah. Sri ada masalah ke? Sri tak ada apa-apa, ayah. Sri cuma letih je kebelakangan ni. Ayah janganlah risaukan Sri. Sri letih je. Ayah tengok Sri sekarang ni dah selalu berkurung. Makan pun tidak. Tu, latihan teater tu pun Sri dah jarang keluar pergi sama-sama dengan kawan-kawan. Sri ada masalah ke? Sri kalau ada masalah, ceritalah dengan ayah. Sri okey je, ayah. Sri ni letih je kebelakangan ni. Ayah janganlah risaukan Sri. Ayah, boleh tinggalkan Sri sorang-sorang tak? Yalah. Ya Allah. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu
Pertama sekali, pakcik nak minta maaf sebab datang mengganggu latihan kamu semua pada malam ni. Pakcik terpaksa datang sebab pakcik nak terangkan ataupun pakcik nak menyelesaikan masalah. Yang pakcik tahu latihan kamu semua semakin hari semakin mendatangkan masalah dengan kacau bilau dan sebagainya. Pakcik tahu apa yang telah berlaku antara Encik Husin dengan arwah anak pakcik Seri. Dan tujuan pakcik datang ke sini pun untuk menyelesaikan masalah itu. Bila kamu kata Seri mengganggu latihan kamu. Pakcik juga dapat tahu bahawa kamu menganggap hantu Seri datang mengganggu latihan kamu. Ingatlah, mana ada hantu dalam dunia ni? Tidak ada hantu. Sebenarnya itu adalah perasaan kamu. Bila kamu semua dah melakukan kesalahan, perasaan salah itu mengganggu kamu sendiri. Dan pakcik datang malam ni sebab pakcik nak ambil semula baju kebaya merah tu yang pakcik tahu telah dicuri dari kedai pakcik seminggu yang lepas. Pakcik, tolonglah pakcik. Saya perlukan baju ni, pakcik. Pakcik tak jual baju tu nak. Baju tu dah lama pakcik simpan dan biarkan kat situ sebagai kenangan pakcik. Tapi pakcik, saya boleh beli baju ni dengan harga yang tinggi. Pakcik bagi tahu je berapa pakcik nak. Bukan pasal harga yang jadi persoalan dia. Tapi memang pakcik takkan jual pada sesiapa. Dah, kamu baliklah. Okey. Kalau pakcik tak jual, saya nak pinjam sekejap boleh? Kamu baliklah. Pakcik banyak kerja nak buat kat bawah tu. Dah, kamu balik. Saya minta maaf, pakcik. Mungkin kamu semua kata baju ni berhantu. Sebenarnya baju ni biasa saja. Tapi baju ni banyak kenangan pada pakcik. Kenangan pada arwah isteri pakcik, arwah anak pakcik Seri. Sebab dia pakai baju ni untuk projek kamu. Yang pertama dulu kan, Seri Ponggong. Jadi pakcik simpan selama ni sebagai kenangan pakcik pada kedua-dua arwah. Satu perkara lagi yang pakcik nak terangkan di sini berkenaan dengan sihir dan jampi serapah ni. Sebenarnya itu semua salah, berdosa. Sebab kamu menyentuhkan Allah, menyebabkan Allah Ta'ala murka pada kita. Apabila Allah murka, tempat kita adalah di neraka bersama orang kafir. Melainkan kita bertaubat. Jadi pada Husin dan kawan-kawannya, taubatlah. Sebab Allah terima taubat insan. Dali, saya betul-betul minta maaf pada Pak Dali di atas kejadian yang berlaku. Saya betul-betul menyesal Pak Dali. Saya minta maaf Pak Dali. Saya dah lama maafkan. Dan apa yang berlaku, saya terima dengan redha. Kepada semua, terutama sekali Cik Husin, saya telah pun menghubungi Cik Abu
dan juga pihak pengurusan yang lain, dan semuanya telah pun sebulat suara. Dengan berat hati, kita terpaksa batalkan projek teater Seri Panggung ni. Saya minta maaf, tak ada apa lagi yang kita dapat lakukan. Kita terpaksa batalkan. Pada tim-tim saya, aku pelakon, saya minta maaf. Sebab disebabkan saya lah kita ni terpaksa dibatalkan. Saya tahu ada di antara korang ni penat sebab terpaksa buat 2 kali. Hasilnya tak jadi. Jadi saya mohon maaf sekali lagi pada korang semua. Dan saya akan bertaubat di atas apa kesalahan yang saya dah buat. Dan saya juga harap kawan-kawan saya bertaubatlah juga. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk memberikan kepada alamin. Pertama di penasihat sihir ni kita kena jelas apa ciri-ciri orang yang mengamal sihir. Dia ada syarat-syarat dia. Orang yang mengamal sihir ni yang dalam Al-Quran dia ada 6 syarat. Pertama, syarat dia haruslah menjadi betul-betul keinginan dia dalam dunia. Dia tak ada akhirat. Maksudnya keinginan dunia ni semua dia nak. Jadi keinginan dia dalam dunia ni sahaja. Maka itu di surah Hud ayat ke-15 dengan 16 tu. Bermaksudan dia lebih kurang macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kamu ingin keduniaan, maka aku tidak akan rugikan kamu walaupun sedikit pun. Ni definisi dia pada syarat yang pertama. Untuk orang yang nak mengamalkan sihir ni. Jadi syarat yang keduanya adalah dia pasti keluar. Orang kata dia pasti menjadi seorang kafir. Kafir ni dari 2 kategori. Satu, yang mengenal Al-Quran, yang mengenal hukum Allah tapi melanggar. Satu lagi, kafir ni dipanggil ingkar. Dia tahu Al-Quran ni ada untuk dibaca tapi dia tak nak baca. Itu orang bukan Islam. Dan kalau dia takut pada Allah, mana mungkin kan dia berani nak mengamalkan sihir. Dalil ni di surah apa, Mak? Surah Al-Furqan ayat yang ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min duni Allahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahiran. Yang membawa terjemahan, dan pada sembahan dari tanpa hanya kepadaku, iaitu Allah, apa yang tiada bermanfaat pada mereka dan tiada yang memudaratkan pada mereka, dan ia adalah seorang kafir, atasnya Tuhan dengannya zahirkan. Jadi kesimpulan dia dalam surah tu, dia mesti buat sesembahan itu bukan daripada sesembahan Allah. Dia bukan sembah Allahu Akbar, tak mungkin. Dia mesti menyembah sesuatu yang lain daripada Allah. Barulah dia dikatakan kafir. Jelas? Jelas. Baik. Yang ketiga, dia haruslah menduakan Tuhan. Apa yang maksudnya menduakan Tuhan ni? Dia tidak mengambil Allah itu sebagai Tuhan dia. Dia membuat sesembahan sesuka hati dia ke mana sajalah. Maksudnya dia mengambil barang-barang yang tak sepatutnya untuk dijadikan Tuhan dia. Okay, seperti mana yang di surah Maryam ayat ke-81. Umar bacakan. Surah Maryam ayat ke-81. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhazu min duni Allahi alihatan
liyakunu lahum izzan, yang membawa terjemahan dan pada mereka mengambilnya dari tanpa hanya kepadaku, iaitu Allah. Hanya kepadaku kedewaan bagi yang menjadinya kepada mereka kekuatan perlindungan. Yang keempat, dia harus menjadi seorang jin. Macam mana yang dikatakan menjadi seorang jin ni? Dia mesti ada firman Allah di surah An'am ayat yang ke-100. Baik, sahabat Umar, tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifuna. Dan jadi ia hanya kepadaku, iaitu Allah, sekutuku seorang jin, dan aku ciptakan mereka dengan aku mengada-ngadakan baginya dengan lelaki dan dengan perempuan, dengan tanpa kelihatan ilmu maha suciku dan tinggi atasnya tentang apa disifatkan. Maksudnya dekat sini dia kena menjadi seorang jin. Ya, ini yang itulah kalau awak tengok sekarang penurunan aku ni ni aku daripada Gunung Ledang Hang Tuah lah, kan? Aku Puteri Sakdom lah, aku Wali Songo lah, ni sebagainya kena jadi seorang jin ni. Apa dia contoh dia macam ni ya? Kemasukan tu. Tu menjadikan seorang jin dan dia mengada-ngadakan satu ilmu tu. Maka itu yang diikutkan pada zaman kita sekarang lah, dari dahulu maupun sekarang. Baik. Jadi yang kelima, dia harus menjadikan iblis itu Tuhan kepada dia. Macam mana nak jadikan iblis Tuhan kepada dia ni? Jadi saya suruh sahabat saya Omar bacakan lagi firman Surah Al-Kahf ayat yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qulna lil malaikati asjudu li adama fasajadu illa iblisa kana mina al jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyyatahu ula awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lizalimina badalan. Yang membawa terjemahan, dan ketika berkata aku kepada malaikatku, kamu sujud aku bagi Adam, maka sujud ia kecuali iblis. Ada ia darinya seorang jin, maka rasa derhaka terhadap perintah Tuhan dengannya. Apa maka patut kamu mengambil dia dan menurunkan padanya penjagamu dari tanpaku, dan mereka kepadamu musuh kesengsaraan bagi kezalimanmu sebagai pengganti. Jadi berkaitan dengan iblis nak menjadikan Tuhan ni, saya serahkan kepada sahabat saya lah, kepada Abu Bakar, untuk menerangkan bagaimana menjadikan iblis itu sebagai Tuhan. Husin, akhirnya kau datang juga ke sini, Husin ya. Aku ingat aku yang sesat, Sin. Dah aku ajak dari dulu untuk kita belajar beragama. Akhirnya kau telajak juga rupanya. Tapi tak apa, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selama mana engkau masih ingat Tuhanmu dan kau datang hari ini ke sini pun kerana Tuhanmu, biiznillah Allah akan sentiasa bersama Sin. Kalau menurut kepada kitab, Sin, ya, seseorang itu nak menjadikan iblis kepada Tuhannya, dia perlu tahu bahawasanya dia adalah sebahagian daripada jin, yang di mana dalam kitab Al-Quran ada menyebut di surah Al-An'am ayat kepada 130, yang di mana firman Allah, wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu golongan rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri? Adakah jin itu seorang rasul, Sin? Kalau rasul itu sendiri pun adalah dari seorang manusia. Yang mana disebutkan ketika itu dalam surah An-Nas, berkatalah, aku berlindung dengan Tuhanku, aku seorang manusia. Dialah raja kepada seorang manusia, dialah juga Tuhan kepada seorang manusia. Dari kejahatan yang membisik, itulah seorang manusia. Dan dia adalah ayat ke-6 dia adalah daripada seorang jin
demi seorang manusia. Kita ni adalah sebahagian dari jin demi seorang manusia. Allah dah bagi tahu, barangkali perkara yang dia tidak jadi kehendak engkau pada perempuan tersebut, barangkali Allah tak mengizinkan, mungkin dia tidak baik buat kau. Jadi itulah Sin, berbaliklah kepada jalan Allah Sin, berpeganglah kepada kitab dia yang satu. Baik, jelas Husin Baik, persyaratan yang keenam adalah dia kena menjadikan setan itu sebagai cikgu dia. Macam mana nak jadikan setan ni cikgu dia? Seperti mana yang difirmankan Allah membawa terjemahan di surah An'am tadi, ayat ke-112 tadi, yakni Alif Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian itu kejadian bagi setiap pembawa kabar berita gembira, iaitu siapa? Nabi dan para rasulnya. Dimusuhi syaitan pada seorang manusia dan seorang jin, disirat dengan bahagian mereka kepada dengan bahagian lain, hiasan perkataan rasa sombong, dan jikalau kehendak Tuhan dengannya, apa yang dilakukannya ditinggalkan mereka dan apa yang difitnahkan. Ni apa tu maksudnya? Kita jangan sombong. Kalau kita sombong, itulah mengikut orang yang mengikut syaitan dan jin dan iblis. Macam kita jadi seorang pengarah, pengarah. Jadi bila kita dah selesai semua, apa kata-kata yang dikeluarkan Husin? Ini semua akulah yang buat. Tapi kita tinggalkan balik apa yang Allah dah ajar kepada kita. Sedangkan ilmu itu datang dari Allah, percaturan itu datang dari Allah. Tapi kita mengatakan kita yang di hadapan, bukan Allah di hadapan. Begitulah Husin. Satu lagi saya nak tanya, betul ke hantu tu wujud? Kita ambil dalam surah Yasin ayat yang ke-11. Sungguhnya hanyalah kamu pemberi peringatan orang-orang mengikut pengajaran, dan dia takut Maha Pengasih dengan yang gaib, maka berilah dia kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi dekat sini bila kebanyakannya bila manusia bercakap pasal hantu, diorang kena percaya. Sebab apa? Dah memang disifatkan percaya pada yang gaib, sedangkan bukan itu yang Allah masukkan. Jadi kalau bagi saya, hantu ni sebenarnya tak adalah hanya hayalan yang diada-adakan. Hantu lah. Sedikit pesanan saya, sejahat-jahat mana manusia, dia tetap balik kembali kepada Tuhannya, yakni Allah. Terima kasihlah atas penjelasan yang telah diberikan tadi. Saya pun sebenarnya nak bertaubat dan tak nak lagi buat benda-benda yang karut-karut macam tu lagi. Dan saya harap para sahabat berilah bimbingan pada saya dan tunjuk ajar. Alhamdulillah.